Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bandar Aceh. Alhamdulillah pada pagi ini kami daripada Yayasan Amal Malaysia datang ke kedai memborong untuk memberi beras untuk kita sampaikan ke masa banjir di PD Jaya sekitar 4-5 jam daripada sini, dan sejumlah berapa ribu kapik ini? Kita 300 keluarga yang kita belikan untuk beras ini, dan satu keluarga kita akan berikan satu paket lah yang harganya sekitar RM65,000 untuk 5 kilo. Jadi kita beli dulu hari ini, esok kita sampaikan. Yang oleh kerana tidak semua kedai mencukupi untuk bekalan, dan kita terpaksa menjarahi beberapa kedai sekitar Bandar Aceh lah untuk kita cukupkan, lekatkan misi kita pada esok pagi yang kita sampaikan barang, insyaAllah. Hari ini beras, lepas tu kita akan beli kedai lain juga, mi dan air mineral dan sebagainya lah. InsyaAllah sama-sama kita menyumbang untuk membantu sahabat banjir kita, sahabat yang terkesan banjir di Aceh. Alhamdulillah kepada rakyat Malaysia khususnya, terima kasih anda bagi kami beli. Hari ini kami beli 150 kapik beras 5 kilo untuk masa banjir di Aceh. Harga dia RM9,600,000. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih. Teruskan bersama dengan kami. Anda bagi, kami sampaikan. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Okey, terima kasih. Okey, mantap.